Dengan kemenangan ke atas Ian Gary, adakah Islam Makhachev sudah layak digelar greatest of all time UFC? Seperti yang dijangkakan, Islam mampu dominate Ian Gary dengan gaya wrestlingnya. Dan dalam match ni kita nampaklah beberapa variasi yang Islam tunjukkan dalam match ni untuk take down Gary. Even dekat round kedua pun Islam berjaya lakukan satu knockdown pada Gary. Dan dengan kemenangan ini, rekod Islam dah jadi 29-1 dan dia juga berjaya potong rekod Anderson Silva untuk win streak terbanyak di UFC, iaitu 17 kali. Tapi Ian Gary still power lah. Walaupun dia tak pegang match ni, tapi dengan beberapa pukulan sahaja dia dah mampu tinggalkan kesan jugalah dekat muka Islam. By the way, korang rasa siapa next contender untuk hadapi Islam? Adakah Morales atau Carlos Prates? Cuma kita nampaklah beza welterweight dan lightweight division ni. Ya, memang Islam masih dominate, tapi bila dia cuba nak finish the game, memang agak sukarlah dekat welterweight ni berbanding apa yang dia dah tunjukkan masa di lightweight division sebelum ni. Namun, apa pandangan korang? Adakah Islam sudah layak digelar the greatest of all time untuk UFC ni?